Aku nak bagi seorang 3 bulan gaji. Hari ni tarikh 19 hari bulan. Sepatutnya pekerja-pekerja saya gaji pada hujung bulan. Tetapi yelah, kan ada nak raya kan. So apa yang saya nak buat, saya nak bagi gaji awal. Lepas tu kita nak bagi gaji 3 kali ganda. Siapa nak duit? Siapa nak duit? Sombong kali ya. Raya balik mana? Sabah. Sabah. Raya balik mana? Bahau. Ini balik mana? Saya Kuala Tinggi. Balik mana? Terengganu lah bos. Terengganu. Kau ada surprise untuk korang. Ni gaji. Ni gaji. Terima kasih bos. John, pegang dulu. So aku ada surprise untuk korang semua. Tutup mata dulu. Dalam masa 3, 2, 1. Buka mata. Okay. So aku nak bagi seorang 3 bulan gaji. 2 bulan gaji lah. 3 bulan lah termasuk bulan ni. Juan, pegang dulu. Go. Ni baru betul. Duit ni kau nak buat apa? InsyaAllah duit tambahan lagi untuk kahwin saya insyaAllah. Kahwin lah. Simpan buat simpanan. Buat simpanan lah. Tambah simpanan. Buat tabungan masa depan. Bagus dia ni, bagus lah. Kita jangan lupa sana tu bos. Ini videografer saya ni, selalu ada dengan saya ni. Alhamdulillah, terima kasih Sarah. Okay, sama-sama. Pertama kali apa yang aku nak cakap, aku nak minta maaf kalau ada salah silap aku pada bulan puasa ni. Kita berniaga sama-sama, tak tidur kan. Terima kasih John, Iwan, Niko, Ja, buat yang terbaik. So apa yang aku minta supaya kita boleh long term dalam perjalanan kita, bukan setakat kat sini saja. Ni dah dengan saya dah setahun lebih, ni dah 4 tahun, 5 tahun, ni pun dah orang lama ni. So aku harap kita boleh kekal sampai korang seorang-seorang boleh sukses satu hari nanti. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.